Sport bike 4 silinder bawah 42,000. Ya, akhirnya dah rasmi masuk Malaysia. Ini adalah CF Moto 750 SRS dan harganya bermula pada 41,888. Model ini diperkenalkan secara rasmi di Malaysia Bike Show dan terus menjadi antara sport bike yang paling dinantikan tahun ini. Dengan reka bentuk agresif serta spesifikasi premium, ia jelas menasarkan pecinta motosikal berprestasi tinggi. Jantung kepada 750 SRS ialah enjin 749cc inline 4 penyejuk cecair DOHC. Kuasa yang dihasilkan mencecah 110 kuasa kuda pada 10,250 RPM, manakala torque maksimum ialah 80 mm pada 9,000 RPM. Kuasa yang disalurkan melalui transmisi 6 kelajuan lengkap dengan quick shifter sebagai ciri standard, memberikan pertukaran gear yang lebih pantas dan lancar. Walaupun berat sekitar 230 kg, 4 silinder ini dijangka menawarkan pengalaman tunggangan yang lebih halus dan menyeronokkan. Dari segi keselamatan, motosikal ini menggunakan angkut brake hadapan Brembo M4.32 monoblock dipadankan dengan Continental Cornering ABS untuk membrake dengan lebih yakin ketika membelok. Bahagian suspension block menggunakan fork KYB USD yang boleh dilaraskan sepenuhnya di hadapan. Monoshock boleh laras di belakang serta stereo damper boleh laras untuk kestabilan pada kelojan yang tinggi. Ia dilengkapi paparan TFT 6.2 inci traction control, cruise control, beberapa mod tunggangan dan sistem 3 dalam 1 electronic lock yang memberikan pengalaman lebih moden dan praktikal. Dari segi penampilan, 750 SRS tampil dengan single-sided swing arms, exhaust quite high mounted serta winglet aerodinamik yang memberikan rupa seperti gentle superbike. Dengan harga sekitar 40,000, CF Moto 750 SRS menawarkan package yang sangat menarik. Enjin 4 silinder, komponen yang premium dan teknologi moden yang harga pada cukup kompetitif. Jika anda mempunyai 40,000, adakah anda pilih CF Moto 750 SRS ataupun jenama lain? Kongsi pendapat anda di ruang komen.